Memang bukan kosong, memang minus. Memang Merangkak. macam bohong. Ataupun macam on lah macam ni. Macam tu. Nak dapatkan sesuatu ilmu tu macam sanggup jugalah 40 minit pada rumah. Tapi berbaloi lah apa yang kita dapat. Kan? First time Zoe tengok trading platform. Okay. Biasa first time saya tengok melalui kawan lah dekat media sosial kan. Diorang update. Dulu panggil graf je. Ini macam kat hospital ni graf ni. Nadi turun naik kan. Rupanya diorang panggil candle kan. Lepas tu tengoklah dekat media sosial ke kawan. Oh hari ni aku untung banyak. Aku loss lah itulah semua. Macam mana diorang belajar tengok candle ni kan. Dengan merahnya, dengan birunya, dengan hijaunya. Lepas nak baca macam mana semua kan. And then diorang tunjuk proven lah, diorang main ni diorang dapat dapat duit lebih lah, and then pergi holiday. So kita pun nak lah juga macam tu kan. So macam kita penat buat bisnes lain. Cok, korang dah register? Klik ni bawah, okay? Bye. So macam aku nak try jugalah. Why not? Duit untuk pergi holiday. Duit bisnes adalah untuk kita sehari diri kita kan. Betul. Duit untuk poket untuk pergi holiday mana-mana. So why not belajarlah juga, tengok sana sini. Dia kena ada someone yang guide kita. So Allah dah temukan, jodohkan saya dengan Kak T, maka lahirlah saya di sini.